Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Azila daripada SMK Tanjung Pawong Citra Kedah. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan standard pembelajaran 9.3.2 iaitu mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Sebelum ni kamu semua sudah belajar kan mengenal pasti peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi cikgu harap kamu masih belum lupa. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita perhatikan cikgu ambil soalan ni daripada contoh 7 pada buku teks ya. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks. Gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semester A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okey, kita mulakan soalan yang pertama. Mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Cuba murid-murid perhatikan. Nombor genap berada dalam set A dan gandaan 5 berada dalam set B. Baiklah, kita mulakan kaedah yang pertama. Tapi sebelum tu, okey, murid-murid kena tahu bila kita nak mengira kebarangkalian untuk mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5, ini ialah A kesatuan B. Baiklah, cuba kita perhatikan dalam set A kita ada nombor 2, 4, 6 dan 8 dan dalam set B kita ada nombor 5. Jadi cikgu cantumkan kedua-duanya. Jadi kita dapatlah nombor 2, 4, 5, 6 dan 8 dengan keseluruhan nombor iaitu nombor 1 sehingga nombor 9. Jadi kebarangkaliannya berapa murid-murid? Kita kena kira, hitung. Jadi 5 dengan 9. Okey, sekarang kita nak menggunakan kaedah kedua di mana kita akan menggunakan rumus. Okey, apa rumusnya? Sebelum itu, kita perhatikan dua set tersebut, set A dan B, tidak ada sebarang persilangan. Maka peristiwa ini ialah peristiwa eksklusif. Jadi rumusnya ialah kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Jadi kebarangkalian A kita perhatikan dalam set A ada 4 unsur daripada 9 semuanya. Kebarangkalian B ada 1 unsur daripada 9 dan bila kita campurkan kita akan dapat jawapan yang sama iaitu 5/9. Dengan itu kita sudah menentusahkan rumus tersebut. Baiklah, kita tengok pula soalan yang kedua. Mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, nombor genap seperti tadi kita boleh dapat daripada set A. Dan nombor perdana dalam set C. Okey, jadi kita gunakan kaedah yang pertama iaitu dengan menyenaraikan unsur A kesatuan C. Jadi kita cantumkan semua unsur yang ada dalam set A dan semua unsur yang ada dalam set C. Jadi hasilnya nombor tersebut adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Daripada keseluruhan nombor iaitu nombor 1 sehingga nombor 9. Sekarang untuk menghitung kebarangkalian, murid-murid kena bilang. Jadi kita dapati kebarangkaliannya ialah 7/9. Baiklah, sekarang kita guna pula kaedah rumus. Sebelum tu cuba murid-murid perhatikan gambar rajah Venn tersebut. Antara set A dan set C ada persilangan. Murid-murid nampak tak? Ada nombor 2 dekat situ. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi rumusnya adalah seperti berikut. Maka kita isi satu persatu.
Kebarangkalian untuk A ialah 4/9, iaitu dalam set A kita ada 4 nombor daripada 9. Dalam set C kita ada 4 nombor juga daripada 9 dan persilangannya ada 1 nombor, iaitu nombor 2. 1/9. Jadi bila kita hitung, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 7/9. Maka dengan itu, kita telah tentu sahkan rumus berikut. Baiklah, kita teruskan. Okey, cikgu ambil soalan nombor 1. Cuba tengok. Kita ada 2 dadu yang adil dilambung secara serentak. Okey, cikgu nak tanya murid-murid semua, dadu ada berapa permukaan? Ya, dadu ada 6 permukaan. Jadi, kita ada nombor 1 sehingga nombor 6. Jadi, untuk itu, kita kena senaraikan, kita kena hitung dulu kesudahan yang mungkin. Jadi, kesudahan yang mungkin ialah 6 darab 6. 6 daripada dadu yang pertama dan 6 daripada dadu yang kedua. Jadi, NS kita ataupun ruang sampel kita ialah 36. Kita tengok soalan yang pertama, iaitu kita diminta untuk menghitung kebarangkalian Q atau R. Sekarang kita senaraikan dulu Q dan R. Apa kesudahannya? Baiklah, cikgu mulakan dengan Q. Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih dari 9. Macam mana cikgu dapat 4, 6? Maksudnya, sekiranya kita dapat nombor 4 dari dadu pertama dan nombor 6 daripada dadu kedua, bila kita jumlahkan, berapa murid-murid? Ya, 10 kan? 4 tambah 6, jawapannya 10. 10 lebih daripada 9. Begitu juga 5. Maksudnya daripada dadu pertama kita dapat nombor 5 dan daripada dadu yang kedua pun kita dapat nombor 5. Jadi hasil tambahnya ialah 10. Dan begitulah seterusnya sehingga kita dapat 6 kesudahan untuk peristiwa Q. Baiklah, kita teruskan dengan peristiwa R. Okey, peristiwa R ialah mendapat hasil darab mata daripada 2 dadu ialah gandaan 5. Macam mana cikgu dapat 1, 5? Maksudnya daripada dadu pertama cikgu dapat nombor 1 dan daripada dadu kedua cikgu dapat nombor 5. Bila kita darabkan berapa ya murid-murid? 1 darab 5. Ya, kita dapat 5. 5 ialah gandaan 5. Begitu juga dengan kesudahan yang kedua. 2, 5. Maksudnya, untuk dadu yang pertama kita dapat nombor 2. Dadu yang kedua kita dapat nombor 5. Bila kita darabkan 2 dan 5, kita akan dapat 10. Jadi 10 juga ialah gandaan 5. Begitulah seterusnya cikgu telah senaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa R. Okey, jadi ada berapa di situ murid-murid? Ya, ada 11 semua di situ. Baiklah, sekarang untuk Q kesatuan R, kita cantumkan kedua-duanya. Tapi murid-murid kena ingat, kalau kesudahan yang sama, kita cuma perlu tulis sekali sahaja. Jadi hasilnya selepas cikgu cantumkan, cikgu dapat seperti yang tertera di skrin. Berapa semua tu murid-murid? Okey, semuanya ada 14 kesudahan per dengan 36. Mana datangnya 36 tu? Ya, 36 adalah NS, iaitu semua kesudahan yang mungkin. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat jawapannya ialah 7/18. Kita guna pula kaedah kedua di mana kita akan gunakan rumus.
Oleh kerana ada kesudahan yang sama antara peristiwa Q dan juga R, kita kena senaraikan dulu apa yang sama tersebut. Okey, apa yang samanya murid-murid? Cuba perhatikan. Ya, 5, 5, 5, 6 dan 6, 5. Ketiga-tiga kesudahan ini ada pada Q dan juga R. Jadi, ada 3 kesudahan untuk persilangan tersebut. Kita gantikan dalam rumus. Untuk kesudahan Q, kita ada 6/36, R 11/36 dan untuk persilangan, kita ada 3/36. Hasilnya, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 7/18. Maka terbuktilah rumus tersebut. Boleh faham tak murid-murid? Okey, kita teruskan lagi dengan soalan B. Okey, seperti biasa, NS kita senarai kesudahan ada 36 semuanya. Cikgu dah jelaskan tadi. Okey, sekarang kita nak ke barangkalian Q atau S. Q, cikgu dah terangkan tadi kesudahan-kesudahannya. Sekarang kita tengok S pula. S apa dia murid-murid? S ialah peristiwa mendapat dua mata yang sama daripada dua dadu. Maksudnya, satu-satu. Satu daripada dadu pertama dan satu juga daripada dadu yang kedua. Dua-dua maksudnya nombor dua daripada dadu pertama dan nombor dua juga daripada dadu yang kedua. Jadi nombornya sama. Cikgu sudah senaraikan semuanya. Ada berapa? Ya, ada 6 kesudahan semuanya untuk peristiwa S. Sekarang, kita cantumkan untuk dapat Q kesatuan S. Okey, cantumkan semuanya. Kalau yang berulang, cuma tulis sekali sahaja. Murid-murid dapat jawapan yang sama tak seperti cikgu? Okey, cikgu harap sama ya. Okey, seterusnya, kita tulis kebarangkaliannya iaitu ada 10/36. Kita permudahkan, kita dapat 5/18. Kita guna kaedah yang kedua di mana kita gunakan rumus. Kita kena semak ada tak persilangan antara kedua-duanya. Ada tak murid-murid semasa mencantumkan tadi? Ya, ada. Iaitu nombor 55 dan 66. Maaf cikgu ya. Kesudahan bukan nombor. Kesudahan 55 dan 66. Jadi ada dua kesudahan yang sama yang dikongsi oleh Q dan S. Maka kita masukkan dalam rumus. Untuk kebarangkalian Q 6/36, S 6/36 juga dan persilangan ada 2/36. Kita hitung, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 5/18. Maka terbuktilah rumus tersebut. Boleh faham tak murid-murid? Cikgu harap semua dapat ikuti penerangan cikgu. Okay, kita teruskan dengan soalan C. Kebarangkalian untuk R atau S. Dan S-nya masih sama. R, kesudahannya cikgu sudah jelaskan tadi. Begitu juga dengan S, cikgu sudah jelaskan juga. Jadi kita tengok antara R dan S, kita cantumkan. Murid-murid dapat tak kesudahan yang sama untuk R kesatuan S? Seperti yang cikgu tulis. Cuba semak. Okey, cuba bilang semuanya ada berapa? Ya, semuanya ada 16 daripada 36 kesudahan. Maka kita permudahkan, kita akan dapat jawapannya 4/9. Seterusnya kita nak gunakan rumus. Baiklah, sebelum gunakan rumus, kita kena semak sama ada persilangan ataupun tidak. Ada tak murid-murid? Ya, ada. Satu sahaja persilangan untuk kesudahan R dan S
iaitu 5. Maka kita gunakan rumus. Okey, untuk kesudahan kebarangkalian R 11/36, S 6/36 dan persilangan 1/36. Kita hitung dan kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 4/9. Maka kita sudah menentusahkan rumus kebarangkalian tersebut. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat faham pengajaran cikgu. Seterusnya, kita akan masuk kepada 9.3.3, iaitu menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi kedua-dua, sama ada peristiwa eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Baiklah, mari kita mulakan dengan soalan pertama. 7 kepingkat berlabel dengan huruf G, E, M, B, I, R dan A dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel huruf vokal atau R. Baiklah, cuba murid-murid tengok kad gembira tu ada berapa huruf vokal. Cuba murid-murid senaraikan dulu. Sebelum tu cikgu terlupa, NS kita ada 7. Kesudahan kita ada hanya 7. Sebab ada 7 kad sahaja dalam kotak tersebut. Okey, dah senaraikan. Huruf vokalnya ialah huruf E, I dan A. Okey, yang kedua, kesudahan mendapat huruf R. Ada berapa huruf R dalam kotak tu? Hanya ada 1 R sahaja. Okey, baiklah. Sekarang kita nak cuba senaraikan kesudahan. Murid-murid perhatikan soalan menggunakan perkataan atau. Sekiranya atau, itu bermaksud bila ada satu huruf yang tersebut, kita sudah boleh terima. Jadi kesudahan untuk peristiwa ini ialah E, I, A dan juga R. Ada berapa tu murid-murid? Ya, ada 7 daripada maaf ya cikgu, ada 4 daripada 7. Jadi kebarangkalian untuk mendapat huruf vokal atau R ialah 4/7. Boleh faham tak murid-murid? Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Sekarang, tadi kita ada 1 kotak. Sekarang kita sudah ada 2 kotak. Okay, 2 kotak yang berlabel K dan L. Murid-murid boleh perhatikan rajah ya. Ada 2 kotak, 1 kotak K, 1 kotak L. Masing-masing mengandungi 4 kepingkat berlabel huruf S, E, R dan I. Itu dalam kotak K. Dan 3 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5 dan 6. Itu dalam kotak L. Murid-murid perhatikan rajah ya. Okay, sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak K dan L masing-masing. Baik, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dan dari kotak K atau huruf, maaf cikgu, nombor gandaan 3 dari kotak L. Okey, jadi soalan nak huruf S dari kotak K atau gandaan 3 dari kotak L. Sebelum tu, berapa kesudahan yang mungkin? NS. NS, kita darab saja dalam kotak K ada 4, dalam kotak L ada 3. Jadi kita darabkan, kita akan dapat 12.
Okey, untuk dapat huruf S, hanya ada satu S. Untuk dapat gandaan 3, hanya ada satu sahaja iaitu nombor 6. Okey, macam tadi cikgu sebutkan, kalau penyambungnya atau bila ada satu syarat sahaja yang dipatuhi, kita boleh kira sebagai kesudahan. Jadi, apa kesudahannya? Kesudahannya, betul tak? Murid-murid dapat tak kesudahan yang sama? Okey, S dengan nombor 4, S dengan nombor 5, S dengan nombor 6. Okey, asalkan ada S, kita terima sebagai kesudahan. Begitu juga dengan gandaan 3, iaitu nombor 6. E 6, R 6 dan I 6. Boleh faham murid-murid? S6 kita tak tulis sebab sudah ada. Yang sama kita cuma tulis sekali sahaja. Jadi ada berapa kesudahan di situ murid-murid? Ya, di situ ada 6 kesudahan daripada 12. Jadi kita permudahkan, kita akan dapat jawapannya 1/2. Maksudnya kebarangkalian huruf vokal atau gandaan 3 ialah 1/2. Okay, cikgu tunjukkan soalan ketiga. Soalan ketiga diberikan gambar rajah van. Baiklah, kebarangkalian JC dilantik sebagai pengerusi kelab keuangan. Soalan gantikan dengan huruf C dan ketua rumah sukan, soalan gantikan dengan huruf K, masing-masing ialah 3/8 dan 2/9. Baiklah, cikgu tulis lagi sekali. Kebarangkalian untuk peristiwa J ialah 3/8 dan kebarangkalian untuk peristiwa K ialah 2/9. Soalan pertama, kita diminta untuk lengkapkan gambar rajah van untuk mewakili hubungan kebarangkalian JC dilantik sebagai pengerusi kelab keuangan dan ketua rumah sukan. Baiklah, bila kita diberikan gambar rajah van untuk dilengkapkan, murid-murid kena lengkapkan bahagian yang bersilang dulu, iaitu di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Ya, caranya mudah saja. Murid-murid cuma perlu mendarabkan kebarangkalian bagi kedua-dua peristiwa. Kita akan dapat 1/12 dan kita akan tulis di tengah tu 1/12. Seterusnya, untuk mengisi kekosongan di tepi J dan juga K, bagaimana caranya? Okey, murid-murid akan ambil kebarangkalian untuk peristiwa J iaitu 3/8. Tolakkan saja dengan pecahan yang ada di tengah tu. Jadi kita akan dapat 7/24. Jadi tulislah di bahagian yang kosong untuk set J. Seterusnya untuk K, kita akan buat perkara yang sama. Kebarangkalian untuk peristiwa K iaitu 2/9. Tolak dengan pecahan yang ada di tengah-tengah. Jadi kita akan dapat 5/36. Iaitu ruang kosong yang ada di dalam set K. Maka lengkaplah gambar rajah van kita. Okey, seterusnya kita diminta untuk menghitung kebarangkalian JC tidak dilantik sebagai pengerusi mana-mana kelab. Kelab kewangan pun bukan, ketua rumah sukan pun bukan. Jadi dengan lain perkataan, soalan ini minta kita menghitung J kesatuan K pelengkap. Bila ada pelengkap, mudah je murid-murid. Kita cuma perlu ambil satu dan tolakkan dengan semua pecahan yang ada dalam gambar rajah van tersebut. Jadi kita akan dapat jawapannya 35/72. Cikgu nak tanya di sini. Pada gambar rajah van tersebut, di mana kita nak letak 35/72 tu? Cikgu akan bagi ini sebagai homework.
Baiklah, kita teruskan dengan soalan keempat. Soalan keempat adalah soalan gambar rajah pokok. Okey, Persatuan Geografi SMK Cerdik mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Kota Kinabalu. Kebarangkalian Mandy dan Gita menyertai rombongan ini masing-masing ialah 4/7 dan 9/14. Maksudnya, kebarangkalian untuk Mandy menyertai rombongan ini ialah 4/7 dan kebarangkalian untuk Gita menyertai rombongan ini ialah 9/14. Jadi di mana kita nak letakkan pada gambar rajah pokok ni? Ya, kita akan letakkan 4/7 di situ, menunjukkan bahawa itulah kebarangkalian Mandy akan menyertai rombongan tersebut. Dan untuk Gita, kita akan letakkan pada kotak tersebut. Jadi, daripada gambar rajah pokok ni, sekiranya M bermaksud Mandy akan menyertai rombongan. Sekiranya G, Gita akan menyertai rombongan. Yang bertanda maksudnya apa, murid-murid? Ya, yang bertanda maksudnya tidak menyertai rombongan. Jadi, M tanda bermaksud tidak menyertai rombongan tersebut. Mandy tidak menyertai rombongan tersebut. Kalau G tanda bermaksud Gita tidak menyertai rombongan tersebut. Macam mana kita nak penuhkan kotak di situ? Mudah je, kita ambil satu, kita tolaklah kebarangkalian Mandy pergi. Jadi kita akan dapat jawapannya 3/7. Begitu juga dengan Gita. Kita ambil satu, kita tolak dengan kebarangkalian Gita pergi iaitu 9/14. Kita akan dapat jawapannya 5/14. Boleh faham murid-murid? Cikgu harap boleh ya. Baiklah, untuk kesudahan kita tengok ranting pokok kita. Untuk kesudahan yang pertama, rantingnya datang dari mana? Ya, M dan G. Untuk kesudahan yang kedua, M, G tanda. Kesudahan yang ketiga, M tanda G. Dan akhir sekali, M tanda G tanda. Baiklah, sebelum tu, cikgu nak bagi tahu. M, G, kesudahan yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya, Mandy dan Gita pergi mengikuti rombongan tersebut. Kalau M, G tanda, maksudnya siapa yang pergi? Ya, Mandy sahaja yang pergi, Gita tak pergi. Kalau M tanda G, maksudnya siapa yang pergi? Ya, Gita yang pergi, Mandy tak pergi. Dan kalau dua-duanya bertanda, maksudnya kedua-dua orang tidak menyertai rombongan tersebut. Mandy tak pergi, Gita pun tak pergi juga. Okey, baiklah. Kita dah lengkapkan gambar rajah pokok. Seterusnya, soalan minta kita hitung kebarangkalian hanya seorang sahaja daripada Mandy atau Gita menyertai rombongan ini. Kalau Mandy pergi, Gita tak pergi. Kalau Gita pergi, Mandy tak pergi. Mana antara kesudahan ni yang memenuhi syarat tersebut? Cuba murid-murid fikir dulu. Dan cikgu nak murid write, tandakan mana kesudahan yang dirasakan betul dengan soalan. Sudah ya? Okeylah, kita tengok. Ya, yang tu yang pertama, di mana Mandy saja yang pergi. Yang kedua, ada tak lagi murid-murid? Ya, daripada situ, kita dapat kebarangkaliannya. Mana cikgu dapat 4/7 darab 5/13? Murid-murid boleh jawab tak? Okey, perhatikan ranting yang kita ambil M dan G tanda. 4/7 datang daripada kebarangkalian Mandy menyertai rombongan.
dan 5/14 datang daripada kebarangkalian Gita tidak pergi rombongan. Okey, kesudahan yang kedua tadi cikgu tertanda iaitu M tanda G. Dan kebarangkaliannya ialah 3/7. Tengok ranting ya murid-murid. 3/7 darab dengan 9/14. Ada dua kesudahan. Apa yang kita nak buat pada kedua-duanya? Ya, jika ada lebih daripada satu kesudahan, murid-murid kena tambah. Jadi, kita hitung pecahan ini dan kita dapat jawapannya ialah 47 per dengan 94. Itulah jawapannya. Okey, daripada nombor 1 sehingga nombor 4 ni ada pelbagai jenis soalan kebarangkalian. Nombor 1 tadi ada 1 kotak. Nombor 2 ada 2 kotak. Nombor 3 guna gambar rajah van. Dan last sekali soalan yang keempat ni kita guna gambar rajah pokok. Jadi ada 4 variety soalan. Murid-murid boleh cuba cari lagi banyak lagi soalan kebarangkalian daripada buku-buku latihan dan boleh cuba bersama dengan rakan-rakan. Cikgu harap perkongsian cikgu ini bermanfaat dan murid-murid dapat mempelajari sesuatu daripada pembentangan cikgu ini. Sehingga jumpa lagi, cikgu mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau tersilap di mana-mana. Sehingga jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.